Ini merupakan kiriman email yang saya nak baca. Dan kalau saya ketengahkan kisah ni, saya baca awal tadi meremang bulu rumah saya. Dan mungkin anda juga antara yang akan rasakan apa yang saya rasakan. Dan mungkin ada juga yang berani lah, ya. Mungkin agak ada biasa dengan kes-kes macam ni. Tapi peristiwa ini adalah satu pengalaman daripada... Okey, ini katanya di sini ini datang dari seorang ibu dan katanya anaknya selama 5 tahun telah pun bermastautin di kawasan salah sebuah perkampungan di Indonesia untuk menuntut ilmu perubatan dari seseorang lah. Dan ilmu perubatan ini termasuklah kekebalan diri dan sebagainya. Katanya akak ini, dan jangan sebutkan nama, okey, saya akan cuba rahsiakan nama anda. Saya gunakan nama KM lah. Kata KM, si anak kakak pernah berada di salah sebuah kawasan di Indonesia selama 5 tahun menuntut ilmu tertentu, ya, ilmu perubatan lah, dan antaranya kekebalan diri dan okey, saya akan bacakan kisahnya sekarang juga untuk anda. Bila anak kakak pulang setelah hampir 5 tahun lebih, ya, dia pulang ke rumah, kakak rasa seronok sangat kerana akhirnya anak yang terpisah kembali. Adik-beradik tidak begitu puas hati dengan anak kakak yang ini sebab mereka kata dia suka buang masa. Tapi bila dia pulang, kisi memang kisi dia dah berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dulu dia pemalas dan kadang-kala ni katanya solat ditinggal-tinggalkan. Tapi sekarang kisi, selepas solat dia akan berzikir. Kadang-kala dia solat maghrib, berzikir sampai waktu isyak. Seorang ibu tengok anak macam ni, sejuk perut ibu. Kata KM, memang suka. Tapi sebenarnya kisi di sebaliknya, dia ada menuntut ilmu-ilmu tertentu. Pernah kakak duduk dengan dia selepas solat maghrib berjemaah. Kakak tanya, pergi Indonesia buat apa? Dia kata belajar. Kakak tanya, belajar apa? Dia diam. Dia kata, kalau saya beritahu mak jangan takut Dia pun cakap, dia belajar ilmu-ilmu sedemikian termasuk ilmu kekebalan. Kakak terperanjat. Buat apa ni semua? Tak dah saja untuk mempertingkatkan diri sendiri, tapi dia kata masih belum habis lagi. Dia akan sambung balik pelajarannya lagi 3-4 tahun, pergi balik ke Indonesia. Kakak tanya bila dia nak kahwin, sampai bila nak bina rumah tangga. Dia kata tak apalah, kalau ada rezeki nanti dia akan berumah tangga dan dia tidak akan kecewakan kakak. Berbalik pada kisah, rumah kakak ni Casey ada di tingkat atas. Seorang pakcik ni kalau dia jalan selalu dia membungkukkan dirinya. Dan beberapa kali kakak tahu Casey sebab seorang teman kakak teman kepada isteri kepada pakcik yang tinggal tingkat atas. Jadi teman kata pakcik ni isterinya dah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kakak tanya, macam mana kau tahu? Kata teman kakak, isterinya dulu kerja sama-sama dengan beliau sebagai cleaner. Dan isterinya katanya di sini kemalangan jalan raya dan meninggal dunia. Tapi kakak kata orang-orang selalu nampak isterinya dalam rumah. Kawan kakak kata mungkin itu isteri yang kedua. Kakak tak pastilah sebab tak pernah berbual. Mungkin juga, ya. Jadi ada juga teman-teman kakak sendiri kadang-kala pernah nampak isterinya. Setiap kali kalau dia nak keluar rumah, ya kesian Casey, pakcik ni macam dah uzur, jalannya terbungkuk-bungkuk. Jadi satu kali ni pakcik ni dengan kakak, dengan anak naik lift. Anak kakak asyik tengok-tengok pakcik ni. Pakcik ni pula asyik macam pandang-pandang anak kakak. Keluar dari lift, pakcik ni terus naiklah tingkat rumahnya di atas. Kakak jalan. Kakak tanya, kenapa kau tengok pakcik tu macam tu? Anak kakak senyum, tak ada apa-apa mak. Tak apa, besok tanya lagi Casey, tak ada apa-apa. Dan beberapa hari kemudian jumpa pakcik yang sama. Waktu itu 11 malam. Pakcik ni sedang buka surat dekat letterbox. Kakak dengan anak sedang jalan dekat kolong blok, kata akak kita ni. Jadi sedang jalan kolong blok nak menuju ke arah lift lobby. Lepas tu anak kakak kata, Mak itu hari tanya kan, kenapa saya asyik tengok pakcik ni kan? Kenapa Mak jangan terkejut boleh? Betul, okey. Casey, anak kakak ambil 2 telapak tangan kakak. Dia kata, Mak angkat tangan. Okey mak, letak tangan tu dekat mata, dua-duanya. Jadi kiri dan kanan letak di kelopak mata, tutup mata. Sambil tu dia suruh kakak ikut baca apa yang dia baca. Kakak ikut Casey. Dah baca,
Kemudian dia kata, okey, mak lepaskan tangan, buka mata. Ada apa? Tak apa, mak tunggu aja. Kami berdua masuk lift. Pakcik tu masih belum lagi, masih dekat letterbox. Bila pakcik tu tengah jalan, Casey, kakak terperanjat. Pakcik tu terbongkok. Bukan pasal dia dah tua. Casey, kakak istighfar. Casey, kakak suruh anak tutup lift. Tutup lift, tutup lift. Casey, rupa-rupanya dia seolah-olah macam menggendong arwah isterinya, macam dia sedang mengecang arwah isterinya di belakang badannya, yang membuatkan dia sampai terbongkok-bongkok. Dekat belakang nampak Casey perempuan tua sedang bergayut. Kakak istighfar suruh anak tutup pintu lift. Lift naik atas. Man, apa tadi tu? Itulah yang saya tengok, mak, tu hari kat dalam lift. Kakak suruh tarik balik apa yang dia dah buka. Anak kakak kata tak apa, nanti kakak masuk bilik, masuk rumah, ambil air, cuci muka, nanti hilang. Casey punyalah seram. Terima kasih.